Buah Melaka akan bergaduh dengan kurma hari ni. malam ni. Hai, Assalamualaikum, salam Ramadan. So, saja je kita nak vlog untuk 3 hari ni. Bermula hari Jumaat, Sabtu dan juga hari Ahad. Sebab kita ada a few small function untuk kita buat bersama dengan family, dengan kawan-kawan. So, stay tuned. Kita ada tetamu. Kenapa? Kita ada tetamu. Ada tetamu. Beli apa macam-macam je. Tabak. Menu hari ni. Hari ini kita ada pelbagai menu, banyak sekali. Ada yang tiba-tiba balik. Ada yang tiba-tiba. Kita ada nasi Tapi hujan tu panas. hujan panas tapi warna yang ada je kat rumah. Sebab tak musim hujan. Tak musim hujan, panas Kita saja. ada rendang daging, kuih Cik Zah bagi, air lai cikang, gula Melaka. Buah Melaka lah. Buah Melaka. Tak betul dah. Buah Melaka akan bergaduh dengan kurma Hari ni. malam ni. Ni apa? Itu sata. Sata, ayam goreng berempah, sambal udang dan murtabak. Daging dan kambing. Ha? Mana ni? Daging kambing. Lemang. Lemang. Jangan lemang tak? Satu lagi kita ada lemang. Lemang beli kat dekat tu. Tu dekat ni apa? Lemang beli kat mana? Kat Linker 17. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amana wa ala rizqika aftaqna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. The only regrets we'll have from yesterday are the chances that we didn't take. So Kasi yo. Kan? Okay, sekarang kita tengah unboxing pelita. Kita nak pasang pelita. Walaupun baru Ramadan ke 9 Ramadan ke 9, tapi kita dah pasang lah pelita. Kali macam nak hujan ni. Tak. Oh ya. Payah. Alah tadi. Kilat tadi kat sana. Kilat? Maksud kilat? Mana? Adik, sini ke? Okay, satu dah siap. Sampah. Solar je weh sekarang ni. Dah tak kuasa dah. Nak apa? Nak apa? Nak berminyak raya. Tak ada nasi dah kita. Bertukar senyuman.
Boleh? Boleh. Tak kuat. Lemah. Lemah lengit. Lemah orang. Hujan lah macam hujan ni. Dah hujan? Dah hujan? Oh, dah macam api je. Zaman dah berubah. Tahun 2026 dah. Pasal lampu solar. Tapi dia pasal yang gantung. Kau lagi tu? Off record. Ada lagi ke? Oh, yes. Oh, lagi record. Depan dia record ni. Main record je. Dia lampu kuning ni ada lebih satu lagi. Ingat nak gantung kat situ. Gantung je kat situ bang. Dalam ni tu. Tu tiba-tiba seset warna hijau. Satu blind dah orang kata. Kenapa ada satu hijau? Blind. Tu dah sini bang lawa lah. Ya. Kat sini ni nak gantung. Ha. Tarik ke tu extensionnya ada dah. Ini dia tak hidup kan? Yang gantung ni. Dia Betul ke apa? Siap. mudah zaman sekarang kan. Our filter. Tepung filter. Siap. Dah lah bergaduh kurma dengan Jennifer Lopez hari ni. Jennifer Lopez tu rupanya kena reject dengan kurma. Masa dulu. Masa sekolah dulu. Kurma pun jahat juga pun dia. Dia kata sama je daripada dulu sampai sekarang. Tak, dia kata. Dia makin apa bang? Makin gorgeous. Ha. Okay, dan untuk aktiviti hari ni. Ha. Tak perlu. Ha. Dah lah tu. Kita pukul berapa sekarang? 4.30 bersama Kok Yung Sunawan. Okay, kita sahur. Ada Kok Yung Sunawan baru sampai daripada Johor. Dengan Tokyo. Kita ada sotong, telur rembayung dan sambal udang semalam. Nampaknya orang blok sedang rewang. Tengah membasuh daging. Kena beli daging pincang kat Daiso bang. Daging tu pakai daging tu. Dan membawang. Sedang potong timun. Tengah campur. Sekarang tengah masak Lambat sangat. daging Palembang. Lambat sangat. Sebab Chef Klang lambat sangat sampai. Jadi kita masak je dah. Masaklah songseng-songseng. Songseng. Buat blok. Songseng tak jangan bising. Rehat dulu ya. Palembang. Kita bersama Yus in the house. Kita dah apa ni? Ikan lipat ni sedapnya. Ni curry pop. Ni apa? Dumpling? Dumpling. Nampak macam sedap tak lagi? Kenyang. Sarah buat. Ni. Ya. Wow. Pancake. Sedapnya. Okay. Ini otak-otak. Ada. Kita ada Nona Manis, Bikai, Lopez, Koci, Popiah, bubur lambuk. Ya Allah banyak ni. Apa ni? Bubur lambuk, daging Palembang, dalca,
Kurma tu nak kena sendiri. Ambil je lah. Ayam goreng. Macam. Ada kuih cara berlauk. Dengan lopis lagi, cara manis. Ada sudunya? Jap. Kita dah nak buat apa? Puding caramel cheese caramel. Okey. Jadi. Jadi. Caramel jadi. Jadi. Farah nak buat Kita ada nasi jagung. Idan kena makan banyak sikit. Macam kurus je ni. Kami haus. Ada buku. Apa yang saya report ni kan? Jadi Kero Amin. Kero Amin. Janji bagi masak TV Kero Amin. Itu makan dengan aiskrim. Nah. Jadi. Jadi Kero Amin. Nak laici. Onyang nak laici. Nak laici tu. Laici apa kata? Tak dengar lah aku. Ni tukang masak kita import daripada Kelang. Ya Pak. Tapi lambat sikit sampai. Rasanya Dia sampai awal lah tapi dia lepak dulu. dia goreng ayam. Dia goreng ayam. Tak ada lah. Ini daripada Bukit Beruntung. Dia nak laici. Sampai Pak. Jauh. Bisa ya. Di sini ya. Teh tarik daripada Banting. Dakar. Memang sedap kan. Yang tak sedap, yang cakap tak sedap. Haura. Bang, Palembang dari Bukit Beruntung. Sedap. Haura makan apa? Surabaya pun ada. Haura kawan dengan Bonnie eh. Ayam dia orang Kelang eh. Gambar geng Tokyo. Tak apalah, tak apalah. Boleh. Kau duduk mana? Kau duduk mana kau? Kau duduk mana dah? Afan sekolah kan? Tu mandi. Mandi kat sekolah kan? Kau mandi beratur. Best tak sekolah? Best tak? Kau sebelah ni beratur mandi. Best. Pakai kalung putih. Kembali. Kau ingat yang dia pakai kalung putih tu? Dia kayak otot-otot tu. Teka. Rambut Unboxing eh? Unboxing. Dia main dulu. Sama apa? Aiskrim. Ambil aiskrim. Hang orang belanja RM1. Dah tak apa lah, cik mana macam-macam. Ada aiskrim makan ni pun sedap. Pakat-pakat makan aiskrim lah. Enggak tu beli tau. Raya dah Jadi ada. mama tak buat dah. Ubi. Apa? Dalam kita ada beg. Ha? Oh, beg kuih. Oh, beg kuih. Dan kita hang. Allah. Rice cooker. Kenapa boleh susu bang?
Untuk nasi lemak. Tak buat dah. Tahu dah, Mama? Tak larat dah nak jual nasi lemak. Makan sendiri tu. Makan sendiri je. Dah besar dah. Sendiri. Tak larat dah. Lah, katalah Mama kena pergi berjalan je. Dia tiap bulan siap pergi Osaka lah. Betul lah. Pergi Melbourne lah. Melbourne pemain lagi tu. Hang kalau sembang Oh, sembang. sampai Melbourne. Tu Indonesia. Osaka pun sampai lagi. Osaka tak sampai. Osaka pun tak sampai lagi. Tokyo. Riu, wih. Ni, Riu. Ya, apa ah? Kuku. Riu, wih. Rayuk nasi. Nasi. Nak cuma masak nasi lagi. Banyak. Makan berdua je. Cantik lah. Canggih sangat perlu nasi ni. Terima kasih. Kita tak jauh lagi, kenapa beli? Kenapa beli bang? Pulang tau. Tengok live TikTok kan. Ha? Tok T yang jual. Gila. Tok T kata cepat beli, kita tambah 30 lagi. Tak tahu kenapa kita pula jom beli. Kita kenal dengan Tok T ni. Kalau dijual. Bini dia pun macam ni juga. Anak dia pun macam ni juga. Pencen dah kiranya. Dah pakai duit SPO, umur 56. Tapi dia kerja lagi lah. Pada malam ini kita nak buat Secret Santa. Ada 2, 4. Secret Angel lah, Secret Santa dia tak sedap lah. Secret Angel. Secret Angel. Okey, sikit. Boleh lah. Dia sepatutnya 7 orang, tapi 2 orang tak dapat join malam ni. So, 2 orang akan join esok. Duel dengan pageant. So, kita lah mula malam ni. dulu kan? So, siapa yang start dulu? Nak tadi lampu. Okey. Lali tampung. Mak Mina balik kampung. Namanya Sotong. Busy. Macam semua dah sepakat busy mula. Saya mendapat, sorry lah tak sempat nak apa, balut Hadiah ini khas untuk Arla. Cik yakin je dia bagi kat dia. Buka lah. Buka je. Okey. Tengok apa ya. Buka Marah semua. Daripada hari raya. Ada harga. Siapa yang Tok T ke tu? Tok T punya. Ya ke? Oh, kasut kan? Bukan. Tok T. Secret City. Wow. Siapa yang menang hari tu kan? Tengok. Cantik. Cantik. Thank you. Buka lah. Pakailah. Kita tahu Lan suka warna yang striking macam tu. Ada harga ke? Tak ada lah. Tak ada lah. Apa tu? Kad. Stiker. Dia takut harga. Cantik tau. Cantik. Wow. Dia Aris. Bodoh. Panjang ni. Mana ni kan? Bukan aku tulis lah. Kita geng. Ada harga. Ada harga. Cabut. You know what? Sometimes it still doesn't feel real that we have packing this order for you. Oh, dia feeling apa ni? Dia macam tak percaya hang order kat dia. Hantar dia lah. Boleh Bagi raya pakai. Pakai raya. Yalah. Cantik kan sesuai. Cantik. Kalian dapat sama pula. Wow. Boleh kena pasin tu Yes, pasal tu jelas senang. Kata relax kata raya. Tak ada lah. So saya dapat bagi kepada sorry, Tuan dia tak ada hari ni. Tuan dia tak datang. Lam salih lai tamplum
potong. Oh, Dapat Pika. Betul ke ni? Yelah. Takut nak buka. betul ke ni? Kejam je. Kenapa macam tu? So, Tak ada dah. terima kasih Puyo. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Apa tu? Weh, dapat speaker. Memang itu. Tak lah dia kau. buka lah speakernya. Kat tau. Bodoh lah. Sensor. Sensor. Jenuh aku ni edit. Penat ni kau nak edit tu. Banyak ke? Banyak. Idea dia. Ayat dia tau keluar tu. Ini kalau pakai kat office best ni. Masalahnya kat office pun orang tanya mesti cari speaker aku kat rumah. Dekat atas meja tu. Best Tak ni. je kat rumah ni. Tak boleh kat rumah dah ada speaker dah. Office lah. Kat office ada lagi. Hilang lah office dia. Kat office ni. Kira. Franchise kot. Nanti colour ke? Banyak colour? Oh. Dia boleh macam pusing-pusing. Bluetooth. Ikut Itu muzik. muzik. Okey. Menarik. Kasih Puyo. Okay, menarik. Best tu. Ada kena charge. Best tu. Ya. Ni dah nak dah. Best ni. Dah kau 2-0 dua orang. Tak payah. Sabar lah. Mana dia punya tempat? Ni. Tu kat ni depan rumah tu. Dalam dia tu. Oh, dia macam ni lagi. Lambat juga kan ni nak habis. Yeah. Si ikan ni. Macam mana dia unpack? Nak Ni masukkan awak dulu. Hang ni lah. Tak boleh nak buat adik cik ni. Banyak aku nak kena edit. penat nak edit. Editor. Okey. Fika dapat. Walaupun dia baik-baik puasa tapi sebenarnya beli kat TikTok. Tak saya nak bungkus. Okey. Dapat dari untuk Fizi. Lepas tu nanti awak. Settle lah kan? Terima kasih. Untuk dia je. Beli apa weh? Tu beli Kita TikTok. baju raya pula lagi. Ada hari berapa? Lah Amru ni. Yang Kopiah. Ah. Kopiah. Kita pekat. Dapat pahala. Dia pakai semayang dapat pahala kat TikTok. So, aku nak buka lah. Dia gunting kan? Kenapa gelap? Hijau sama dengan baju. Ui, ada ucapan. Terima kasih untuk setiap kasih sayang persahabatan ini. Sentiasa menyinar walau apa jua yang kamu lakukan. Feka. Tulis ni. Tapi kau Kau sudah tulis ke? Oh. Dia memang ada bagi wish card. Wish card tu macam kena tambah RM3 ni kan? Tak. Free payment dah survey dulu. Dalam tu. Ada lagi ke? Ucapan tak ada dah. Lah. Oh dia tak dalam tu sebenarnya. Wah. Weh, kamu biar-biar. Saya memang esok tengok photoshoot. Sedap ni. Terima kasih Feka. Okay. Terima kasih tau. Susah je. Lepas tu, Okay, check lah pula. Check dah last. semua orang dah bagi dah. Check dah last. Kiranya orang yang bagi kat check tu tak main dah hari ni, faham tak? Tapi check ada orang hari ni. Wow. Wow. Body me? Kita fikir itu mungkin kesukaan bau puyung lah. Ya. Tak tahu suka dia tidak. Cheer spray satu sebelah kiri kanan. Fair lah Len. Kat ICT ni. Dia kan lambat tadi pergi GPO ni. Tak. GPO dulu. Tinggal di atas. Oh apa ni? Dapat Midnight Edition. Body mist. Covered in roses. Dengan shower gel. Pink Obsessed. Thank you. Obsessed, ya. Thank you. You're welcome. Ni tu speak kat dalam kereta. Tak payah beli dah.
Isi lah. Wangi. Thank you. Dah boleh dah Matikan. esok lagi 2 orang lah. Kau kena bagi dekat Duan. Duan bagi kat siapa? Dia dapat dia PJ. juga. PJ atau Deju. Kita nantikan. Part 2. Oh, Dah. itu midnight. Cuba yang ni, yang ni. Terus. Selamat pagi. Sekarang kita orang on way ke JK21 bersama Lan. Fika kat depan ni kan. Nak pergi menziarahi kubur Mail. Panggil lembu. Mana? Kita dah sampai di apa nama? Pusara Damai JK21. Kita bersama PJ. Sihat ke? Lama tak jumpa PJ. Modal. Namanya. Ya Allah, hai dah sihat dah. Hello nak. Kat kubur. Kat mana? Siapa? Nampaknya mereka pilih baju raya di Maidin. PJ dah dapat. Baju yang sama tak boleh dah. Lain ke? Sebaris je lah. 90250. Sama. Di belakang ni. Jom. Abang. Ba. Sampai dah dua. dah. Sihat. Yang putih tu ni lah yang datang kan? Yang putih ni lah yang putih. Dan comel. Oh, macam Cina sikit lah. Cina suka okey. Photoshoot raya di Teratak Seri. PJ dah runsing kan nak posing macam mana. Ui, cantiknya. Ucapan Hari Raya. Ucapan Raya. Angguk sahaja. Sampai lagi. Macam Malaysia. Sampai. Tak ada cerita lagi ni. Podcast hari ni tajuk apa? Dia biasa dah. Kita bersambung pemberian hadiah malam tadi. Siapa punya tak sihat lagi? Tuan PJ. Saya. PJ dan Deju. dia je nak balik dah. Tapi Bye. sekejap, hujung-hujung nanti dia macam ada seorang takkan dapat, faham tak? Akan ada. Dia kan Semua putih. ada. Okey, PJ. Ni je yang mampu. PJ hadiah untuk Oh ya ke? Thank you. Oh ya, hadiah Duan ada kat rumah dengan ni. Thank you. Tak ada lah penyampaian hadiah aku. Tak bawa ke tadi? Tak, dia punya. Tak bawa ke rumah. Kau. Ui, daripada Lan. Cik rasa cik tahu apa dia ni. Okay, lepas tu Next dah Duan. masuk, Okey. Duan kepada PJ. Aku kepada PJ.
Bukan Christian. 153 kat rumah. Christian. Bukan. Paper bag je. Cuba teka. Tak balut pun. Bukanlah tengok. Oh, hari tu tengok. Wih. Wow. Very exciting. Baju raya. Mesti dah tahu. Letak. Banyak dah baju raya dia tahun ni. Boleh pergi surau. Kenapa ni kita buka hadiah? Kita buka hadiah. Hang? Berbalut. Tak ada buka juga. Buka lah. Kami buka kan Kat tadi. rumah je. Tak payah. Dah. Murmur je tak payahlah. Tak apa. Tak kisahlah murah pun. Okay, bye. Okay, bye. For your Bye. breakfast. Thank you so much Putri Zaidi for inviting us for your breakfast. I had so much memories here. I had Good fun, food. good food, good people, good deeds, and of course I'm very happy. Selamat berpuasa and Selamat Hari Raya in advance. Bye. Bye. Ya. Selamatlah. Sekarang panas ni kita nak pergi YouTuber kan? Bazar Ramadan Jengkar. Haus. Menahan lapar dan dahaga. Jadi terbit fajar hingga Terbit matahari. Dah berapa puasa lah hari ni? 11. Jom kita tengok apa yang ada. Let's go. First stop kita Akok Kedut. Panas gila. Cun. Lan beli ayam percik. So ini je yang kita dapat beli. Apa? Akok Kedut. Murtabak dengan apa? Kopi yang bergedil. Kopi apa kedil. Okey ke tu? Nak pergi mana pula? Cantik lah Duan. Tak datang. Tak hadir. Tadi datang rumah je makan dia tak larat kata dia nak balik. Tak tahu makan apa rumah. Afan? Tak ada nak sembang sangat. Belum. Buat orang tak payah duduk tengok. Kalau kat rumah kita je selalu. Kita buat dekat asyik. Kena tengok ni. Terus kena tengok. Aura, cuba tunjuk menu apa hari ni ada. Dah Hasnan dah. Okay, bye. Dah teh dengan lemon. Orang makan apa? Tak patin. Bahagikan kuih raya daripada Tok Wan Catering. Bekas lawa tu. Ni kumpul ni. Bye. Bye. Jumpa lagi. Raya balik cuti tak? Tak tahu sebab Kalau siap awal tu buka brand baru tak tahu dapat cuti ke tak. Bye Duan. Bye. Hati-hati. Bye. Boleh lah. Boleh lah? Boleh lah. Ambil lah. Dia ada second thought tu. Show me. Design tak? Tak muat. Muat. Hai, so Alhamdulillah semua yang kita rancang sepanjang weekend ni dah pun berakhir dengan jayanya. Alhamdulillah. So kita dapatlah spend time dengan our family dan juga our close friend. InsyaAllah ada umur dan rezeki di masa hadapan, maybe kita boleh buat lagi gathering macam buka puasa macam ni kan. So thank you for watching. Until next vlog. Bye.